UMNO ni, dia sejak zaman dulu-dulu, dia ada tim A, tim B. Kadang-kadang tim A, tim B tu jelas, kadang-kadang dia ni tak jelas. Tak begitu jelas tetapi adalah. Dan ini sebenarnya lumrah semua parti. Sekarang pun dalam DAP, kalau setakat yang saya lihat, setakat pemerhati lain juga yang berbincang dengan saya, lihat, dan berdasarkan kenyataan-kenyataan umum, kita pun boleh nampak ada pergeseran sana sini di Pulau Pinang dan sebagainya. Memang nampak ada tim A, tim B. So, even zaman Tengku Abdul Rahman, wujudnya tim yang mahu Tengku berundur, ya, kemudian mahu orang lain ambil alih, tapi ia tidak sebegitu gempak. Yang paling gempak ialah zaman Tun Mahathir, di mana wujud kumpulan memang jelas tim A, tim B, tim Tengku Razali Hamzah dengan tim Tun Mahathir, sehingga ia menjurus kepada satu krisis yang berakhir dengan UMNO dinyah daftar. So, UMNO yang ada hari ini bukannya UMNO asal yang lahir pada 1946, tetapi UMNO yang ada hari ini adalah UMNO baru. Memang nama dia UMNO baru yang lahir pada 1988 tak silap saya. Kemudian perkataan baru digugurkan dan dia kembali bernama UMNO. So, itu cerita dia. Kalau betul-betul lah, ya, UMNO yang ada hari ini adalah UMNO yang lahir 1988. Disebabkan tim A, tim B. Kemudian, ianya jadi lebih stabil. Zaman Pak La tak nampak sangat. Zaman Najib ada sikit-sikit, ya. Dan seterusnya sekarang sudah mula ada satu tim A, tim B. Di peringkat, bukan peringkat atasan lah. Kalau peringkat atasan, MKT dan sebagainya, semuanya tim Zahid. Atau majoritinya tim Zahid. Tetapi di peringkat yang lebih rendah sikit, mungkin di bahagian-bahagian dan even banyak di pemuda yang saya faham lah. Okay? Itu berdasarkan pemahaman saya. Ada tim yang mesra PAS atau mahu kerjasama dengan PAS. Maknanya mereka menolak atau mereka tidak selesa dengan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Tapi mereka bukannya meluas dalam UMNO. Okey, genggaman Zahid dalam UMNO agak kuat sekarang. Tapi dengar cerita lah, betul atau tidak saya tidak boleh jamin, tapi ada juga MP-MP yang dah kira veteran dalam UMNO. Ada orang kata Hishamuddin, ada orang kata Ismail Sabri, ada orang kata dia ni, ada orang kata dia tu. Macam ada penglibatan dalam usaha untuk mengenepikan Zahid, menumbangkan Zahid. Ini betul atau tidak saya tak tahu. Tetapi dikatakan ada gerakan-gerakan sedemikian dulu. Sekarang mungkin ada atau mungkin untuk jangka panjang dan sebagainya. Tapi pokoknya yang tidak saluan dengan Zahid, dan di kalangan mereka ada yang mahu kerjasama dengan Perikatan Nasional atau PAS. Okay. So sebab tak suka Pakatan Harapan. Okay, itu cerita dia. Tapi majoriti saya difahamkan ialah terima keputusan kepimpinan tertinggi. Jadi kalau kerjasama dengan Pakatan, no problem, dan tak ada masalah dengan kepimpinan Zahid. So menuju PRU 16, kita ada PRN. Dalam PRN ini, PAS sudah tahu dia hilang sokongan Melayu. Saya rasa ramai sudah makin nampak benda yang saya cerita. So, kalau kita ambil PRN Johor dan PRN Negeri Sembilan, kalau awak kaji betul-betul dan awak rujuklah live-live saya yang lepas dalam YouTube,
memang PAS terbukti sudah hilang sokongan Melayu dia yang sedia ada. So, sokongan Melayu PAS ni lepas PRU 15 ni banyaknya asalnya dari Barisan Nasional yang beralih pergi kepada PAS. Sebab mungkin orang tidak puas hati dengan UMNO ke Barisan Nasional ke, cerita tu saya tak nak masuk lah, sebab dan sebagainya. Tapi yang ini belum pasti betul-betul melekat kepada PAS. Sebab ia ni beralih menerusi satu gelombang yang dipanggil gelombang hijau. So, gelombang hijau itu di PRN Johor dan Negeri Sembilan jelas sudah tidak wujud. Malah di PRK Mahkota dan Air Kuning, Nenggiri semua dah nampak dah tak wujud. Di Johor dan Negeri Sembilan, kalau awak kaji secara menyeluruh, awak akan lihat, nombor satu, UMNO sebenarnya tidak perlukan PAS. Nombor dua, PAS hanya boleh hidup atas ihsan UMNO jika UMNO tidak bertembung dengan PAS di kerusi di mana Melayu majoriti. Dan nombor tiga, PAS, Perikatan Nasional dapat kekuatan tambahan disebabkan parti wawasan. Kalau bersatu, memang tak boleh dapat sokongan Melayu. Maknanya ada satu daripada dua atau kedua-dua perkara ni berlaku. Sama ada sokongan Melayu yang asal dari barisan beralih kepada perikatan tu mula kembali kepada UMNO, atau sebahagian sokongan asal PAS ni sudah beralih kepada UMNO, atau kedua-duanya sekali. So itu kita sudah lihat. So PAS tahu dia dalam keadaan yang lemah, amat lemah. Jadi dia terdesak. So dia pergi memujuk UMNO untuk kerjasama. Okay. Now di dalam PAS ni ada juga kumpulan yang sebenarnya dari UMNO yang mengadakan perbincangan dengan puak-puak bahagian-bahagian kepimpinan bawahan sikit lah, bukan kepimpinan tertinggi UMNO, untuk memujuk mereka supaya kepimpinan bawahan ni, termasuk pemuda ni, boleh mengenakan satu tekanan kepada UMNO untuk kerjasama dengan perikatan. Jadi saya nampak gerak-geri kumpulan yang tidak sehaluan dengan Zahid ini ialah dengan dari bawah, peringkat bawah, mengenakan tekanan untuk kerjasama dengan perikatan. Kalau awak lihat, banyak pemuda sebelum PRN dan sebagainya mengeluarkan kenyataan sana sini perlunya kerjasama dengan perikatan. So itu satu bentuk tekanan kepada kepimpinan tertinggi. Nah, walaupun PAS pergi mendesak UMNO untuk kerjasama, Zahid dan kepimpinan tertinggi UMNO menjelaskan sejelas-jelas mungkin bahawa tidak ada kerjasama rasmi. Bila kerjasama ni adalah bila kedua-dua pihak berganding bahu menentukan bersama kerusi-kerusi mana yang ditanding. Mereka agih kerusi-kerusi itu sebaik mungkin. Mereka memikirkan bagaimana bergerak bersama, strategi bersama, hala tuju bersama, kempen bersama dan sebagainya. Itu dipanggil kerjasama. Tapi UMNO beritahu dengan jelas tidak ada kerjasama. Zahid berulang kali sebut berkenaan dengan khianat DNA, khianat PAS. Maknanya dia telah gariskan dengan jelas UMNO tidak begitu yakin. Dia juga telah menolak dengan jelas muafakat antara PAS dan UMNO. Dan dia telah juga meminta semua orang berhati-hati dengan kenyataan-kenyataan Hadi. Jangan terima bulat-bulat. Sebab kalau kamu dengar Hadi, awak boleh keliru. Kalau awak dengar pemimpin PAS, awak boleh keliru. Banyak putar beliknya. Menurut PAS ada kerjasama. Malah Hadi begitu bongkak. Di Melaka, Zahid kata barisan nak bertanding 21 kerusi. Dan Zahid adalah pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO. Hadi yang tak ada kena-mengena dengan UMNO, yang hanya Presiden PAS, boleh keluar kenyataan dan tahu itu pendapat Zahid. Seolah-olah Zahid is nothing.
So, kenyataan bongkak macam ni sudah pasti akan mengundang kemarahan UMNO dan sudah pasti akan menyebabkan UMNO akan bertegas mahu 21 kerusi dia. Akhirnya PAS mengalah. Sekarang awak lihat PAS bunyi dia dah lain. Saya dengar cerita mereka mungkin hendak 5 kerusi sahaja. Mereka dah tahu yang who is the boss. Bosnya UMNO. Jadi mereka PAS ni di Johor Negeri Sembilan, mereka cuba perang psikologi yang saya lihat lah. Propaganda, putar belit. Dengan naratif media sosial dan media, kenyataan media oleh pemimpin dia, kononnya ada kerjasama. Dan mereka banyak membuat kenyataan tentang perlunya kerjasama UMNO PAS untuk wujudkan kerajaan Melayu. Banyak cerita berkenaan dengan kononnya ada perbincangan-perbincangan. Tapi mereka tak cerita penuh. Perbincangan ni banyaknya di peringkat bawahan. Dan setakat pemahaman saya banyaknya melibatkan kumpulan yang tidak begitu sehaluan dengan Zahid atau kumpulan yang mahu barisan kerjasama dengan PAS. Di dalam UMNO itu kumpulan minoriti. Tetapi mereka memberi tekanan menerusi kenyataan-kenyataan ini dan memberi persepsi seolah-olah ini dimahukan oleh seluruh UMNO, seolah-olah seluruh UMNO sedang bincang dengan PAS nak kerjasama. Ini persepsi palsu. Ya. So, kepimpinan tertinggi lebih kurang macam sekali dua mereka beritahulah ini memang tak wujud kerjasama, tapi kemudian mereka biak-pilah. Kau orang nak bincang, kau nak bising, bisinglah. Lambat laun orang akan tahu kau orang ni putar belit. Ya? So mereka biarlah, biak-pilah. Kan? So itu yang berlaku. Tapi lama-lama PAS mengalah lah. Di Melaka memang nampak jelas PAS mengalah. Strategi, persepsi, tekanan dari bawah untuk tekan Zahid ni tak berjaya. Akhirnya bunyi dah lain. Kalau dulu Hadi kata itu hanya pendapat Zahid, bila Zahid kata nak 21 kerusi, itu kenyataan paling bongkak yang pernah saya dengar. Tapi hari ini cerita dia lain. Ada seorang pemimpin PAS baru ni secara tidak langsung mengaku PAS tidak ada kekuatan macam dulu. Jadi dia sasar hanya 5 hingga 6 kerusi je di Melaka. Jadi dia mengalah. Sebab kalau dia terlalu bongkak, UMNO kata, okey kami nak bertanding semua kerusi. Habis PAS akan dapat telur ayam. Itu pun kalau UMNO beri laluan kepada PAS. Di Melaka, 7 kerusi. Kawan, perikatan nak bertanding situ, bertanding. Hari ini, belum lagi Dun Melaka bubar, saya jangka perikatan akan hanya dapat 1 kerusi. Hari ini, saya buat jangkaan, perikatan akan dapat 1 kerusi je di Melaka. Itu pun mungkin parti wawasan. So itu cerita dia. Ya. PAS lemah, dia dah hilang sokongan Melayu, dia terdesak. Jadi ada kumpulan-kumpulan yang pada saya tidak sehaluan dengan Zahid dan mahu UMNO kerjasama dengan PAS. Dia berbincang dengan kumpulan-kumpulan ni, menimbulkan naratif palsu kononnya ada kerjasama, mungkin untuk beri tekanan kepada kepimpinan tertinggi UMNO. Realitinya tak wujud kerjasama, hanya wujud persefahaman. Persefahaman ni berbeza dengan kerjasama. Di Negeri Sembilan, barisan dia ambil kerusi yang dia nak. Kami nak bertanding banyak ni kerusi, 25 kerusi. Sebab barisan hanya memikirkan diri dia dulu. Barisan yakin sokongan Melayu dah kembali kepada dia. Jadi kalau kita bertanding 25 kerusi ni, kita mungkin boleh menang banyak ni. Itu yang kita nak. Kita nak peningkatan. Sebab misi utama barisan di peringkat negeri dan negara ialah peningkatan. Selebihnya yang bukan jadi kerusi tumpuan, kita boleh bincang, kita boleh fikirkan, mungkin beri laluan untuk PAS bertanding dan kita tak bertembung. Itu adalah persefahaman. Macam bagi Chan, hanya kerana persefahaman ni di Negeri Sembilan, perikatan dapat 7 kerusi. Itu pun perikatan asal. Sebab wawasan ni parti baru.
perikatan asal tinggal PAS je kan. Dia sebenarnya merosot dari 5 kerusi kepada 4 kerusi. So, PAS sebenarnya dah terperangkap dalam naratif dia. Di Melaka dia dah mula mengalah. Di Melaka dia dah mula mengalah. Dan dia mengalah sebab tekanan yang dikenakan tidak berjaya. Jadi barisan nak seperti di Negeri Sembilan, okey, kami sasar 21 kerusi sebab barisan hendak tunjuk meningkat, dia nak peningkatan. Dia dah tahu sokongan Melayu bersama dia. Selebihnya, kalau korang nak bincang, kita boleh bincang. Kalau korang tak nak bincang, sudah kita bertanding semualah. So, PAS mengalah. Ada penganalisa, saya baca dalam media, dia kata PAS mengalah sebab Pakatan Harapan menyuarakan hasrat nak kerjasama dengan barisan. Pada saya itu tidak tepat. Ya, itu tidak tepat. Dia bukan PAS takut nanti UMNO pergi kepada Pakatan. PAS dari awal sebenarnya tahu UMNO tidak ada kerjasama dengan PAS. Naratif yang PAS mainkan itu hanya untuk beri tekanan, sama ada hanya untuk beri tekanan kepada kepimpinan tertinggi UMNO ataupun untuk menimbulkan persepsi palsu di kalangan pentaksub mereka, atau kedua-duanya sekali. Mungkinlah. Ya. Realitinya PAS dah tahu dari awal. Ya. UMNO dia terbuka kerjasama dengan Pakatan atau PAS. Realitinya sebab sebenarnya PAS mengalah kerana tekanan yang cuba dikenakan tidak berjaya. Akhirnya PAS tahu kalau dia terus menekan dan bersikap bongkak seolah-olah dia adalah parti yang kuat dan UMNO memerlukan dia. UMNO boleh je cakap tak apa, kita bertanding semua kerusi, habis PAS. Kalau sekarang saya sasar perikatan dapat 1 kerusi di Melaka, kalau UMNO bertanding semua kerusi, perikatan pasti dapat telur ayam. Pasti dapat telur ayam. Okey. So, perikatan tidak boleh ambil risiko itu. Bagi orang nampak perikatan ni memang cukup lemah, dah hangus. Jadi, mereka mengalah. Maknanya, menuju PRU 16, selagi kumpulan Zahid menguasai UMNO, kepimpinan utama UMNO, selagi itu, misi Barisan Nasional adalah untuk meningkatkan prestasi dia dari sudut pegangan kerusi. So, di PRU 16 mustahil berlaku kerjasama UMNO PAS kerana untuk meningkatkan pegangan kerusi, UMNO wajib bertembung dengan PAS di banyak kerusi, wajib bertembung dengan Bersatu dan Wawasan di banyak kerusi. Sebab kerusi-kerusi itu asalnya kerusi UMNO. Jadi, barisan menyasar, dia mesti hendak kembali kepada status dia dulu yang cukup kuat. Dan tidak mustahil dia boleh melepasi 60 kerusi. Jadi untuk melepasi 60 kerusi, contohnya barisan kena bertanding 80 kerusi atau 78 kerusi. Kerusi-kerusi ni datang dari mana? Banyaknya mesti datang dari PAS dan kerusi yang Bersatu yang mungkin Wawasan bertanding. Jadi semestinya tidak ada kerjasama. Barisan seperti mana yang dia buat di Negeri Sembilan, seperti mana yang dia buat di Melaka, dia akan congak dulu dan dia akan ambil kerusi-kerusi yang dia nak. Dia takkan bincang dengan PAS dulu. Di Melaka dia tak bincang dengan PAS dulu sebelum menetapkan 21 kerusi dia. Dia tak bincang. UMNO menunjukkan dengan jelas kami bergerak bersendirian. Lepas kami dah ambil kerusi yang kami nak, baru kami terbuka untuk berbincang. Jadi kami tidak terikat atau tertakluk kepada awak untuk sebelum membuat keputusan. Kami buat keputusan kami dulu. Sebab kami berbeza, kamu berbeza. Tak ada kerjasama. Tak ada muafakat. So begitu juga di PRU 16. Dia akan mula menetapkan jumlah kerusi yang dia nak bertanding, 78 ke 80, saya congak 78 lah.
untuk mencapai sasaran mereka melepasi 60 kerusi. Selebihnya okey, kita boleh bincang. Tapi kerusi-kerusi yang mereka akan ambil itu, semestinya banyaknya dari PAS dan Bersatu dan Wawasan. So UMNO nak meningkat. Dia nak kembali ke kerusi-kerusi dia yang dari dulu. Dia nak kuat sebagai satu gabungan tanpa bergantung dengan siapa-siapa dulu. Lepas tu baru cerita nak kerjasama dengan siapa untuk bentuk kerajaan. So itu menjadi misi UMNO. Jadi dia juga akan bergerak dengan formula kita ambil kerusi kita, kemudian baru kita buka untuk bincang. Jadi oleh kerana ianya jelas bahawa UMNO dengan PAS tidak ada kerjasama, maka di peringkat negeri, selepas dia dah ambil kerusi yang dia nak, dia buka untuk pembincangan, tak semestinya dengan PAS. Boleh juga dengan Pakatan Harapan. Bergantung kepada kawasan, bergantung kepada negeri. Kalau negeri itu sesuai dimainkan naratif kerajaan Melayu Islam, dia berbincang dengan PAS. Kalau tempat itu lebih sesuai kepada isu-isu masyarakat majmuk dan tak sesuai nak mainkan naratif Melayu Islam, mereka boleh bincang dengan Pakatan Harapan. Tak ada masalah. Begitu juga di peringkat persekutuan. Dia boleh bincang dengan dua-dua. Mungkin di kawasan-kawasan tertentu dia terbuka, okey dengan PAS kita bincang, kita ada persefahaman, di kerusi-kerusi ini UMNO tak akan bertanding. Kemudian dia bincang dengan Pakatan Harapan, okey kita ada persefahaman, di kerusi-kerusi ini kami tidak bertanding. Dengan siapa-siapa pun boleh. Dan itu dari awal Zahid dah beritahu. UMNO terbuka untuk berbincang dengan siapa. Yang mainkan naratif palsu kononnya, perbincangan-perbincangan antara UMNO dengan PAS ini adalah bertujuan untuk penyatuan Melayu, kerjasama, UMNO PAS, muafakat ni semua adalah naratif yang tidak betul dari PAS. UMNO jelas dari awal. So soalnya bukan PAS mengalah. Soalnya, ialah PAS memang mengalah, tapi soalnya bukan PAS mengalah sebab dia baru sedar UMNO mungkin akan kerjasama dengan Pakatan. Pada saya lah, soalnya atau cerita dia adalah PAS mengalah sebab tekanan yang cuba diberikan oleh tim B, iaitu tim yang tidak setuju kerjasama dengan Pakatan, yang mungkin tidak sehaluan dengan Zahid dan yang mahu kerjasama dengan PAS ni tidak berjaya. Dan jika Barisan Nasional menunjukkan peningkatan, dan dijangka dia akan menunjukkan peningkatan di PRU 16, dan Perikatan merosot mungkin sampai 30 lebih kerusi ke, atau baru cukup makan 40 lebih kerusi, Perikatan akan jadi gabungan yang paling lemah di Semenanjung, yang akan dominasi, dan saya percaya ianya akan dominasi, ialah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan mungkin jatuh, especially PKR dengan Amanah, tapi bukan jatuh mendadak, jatuh sikit. Secara total, mungkin Pakatan Harapan hilang 10 kerusi ke 12 kerusi ke, saya tak tahulah. Okay? Saya tak tahu. Tapi overall, Pakatan dan Barisan masih gabungan-gabungan terkuat. Perikatan akan menjadi gabungan terlemah. Dan akhirnya yang akan jadi kingmaker atau penentu selepas PRU 16 ialah Zahid. Sebab Pakatan nak kerjasama dengan Perikatan ni tak boleh, susah. Kalau contohnya Pakatan dan Perikatan nak kerjasama untuk tubuh kerajaan dengan Sabah Sarawak, susah. Tapi UMNO dia boleh pilih. Dia nak Sabah Sarawak Perikatan atau dia nak Sabah Sarawak Pakatan. Kalau dia ambil Sabah Sarawak Pakatan, memang kerajaan cukup stabil. Kemudian dia buat kerajaan perpaduan, dan UMNO boleh meneruskan agenda penyatuan Melayu dengan menjemput Perikatan untuk bersama dalam kerajaan. Jika Perikatan tolak, maka ianya akan jadi pilihan raya kedua dalam sejarah di mana Perikatan telah menolak penyatuan Melayu. Untuk makluman anda, Perikatan sebenarnya menolak penyatuan Melayu selepas PRU 15
Sebab saya lihat bila Al-Sultan Abdullah menjemput perikatan, dia tolak. Itu adalah penolakan penyatuan Melayu dalam erti kata sebenar. Sebab perikatan menolak pembentukan blok Melayu Islam yang ada kuasa yang terbesar dalam kerajaan dalam sejarah tanah air, yang ada majoriti cukup selesa. Dia beri alasan bodoh, DAP. Seolah-olah DAP ni ada, orang Melayu tak boleh berfungsi. Tapi korang kalau duduk dalam kerajaan, korang dah wujudkan blok Melayu Islam terbesar dalam sejarah yang ada majoriti selesa, yang ada kuasa untuk melakukan benda yang baik untuk orang Melayu Islam. So, itu cerita dia. Jadi PAS pada saya lah, ada unsur-unsur yang asalnya dari UMNO telah meresap masuk PAS, dan dengan peringkat-peringkat bawahan dalam UMNO cuba menimbulkan tekanan kepada Zahid. Tapi ianya nampaknya tidak berjaya, dan ini kita sedang lihat di Melaka. Alright.